Okay, soalan first. Soalan first. Okay, objek bagi satu. So, sini objek. Yang belah sini adalah image. So, dia nak objek bagi satu. Maka satu ni adalah image. Okay, so satu objeknya adalah negatif satu dengan satu. So, cara tulis tu adalah tulis je lah satu dan negatif satu. Objek ni image kan tak ada apa tu, tak ada curly bracket tu. Okay, julat kita tengok dekat sini. Nampak tak dua ni? Tak ada. So, julat 4 1 sifar. Satu markah, satu markah. Okay, dapat? Dapat. Okay, good. Alright. Hubungan fungsi atau bukan. Kalau tahu fungsi atau bukan, mesti satu kepada satu atau banyak kepada satu. So this one is banyak kepada satu. Maka dia adalah fungsi. Cara nak tulis adalah fungsi kerana hubungan banyak kepada satu. Ayat lengkap macam ni baru dapat markah. Mesti ada dua-dua. Fungsi kerana hubungan banyak kepada satu. Kalau B ni, satu kepada banyak. Maka bukan fungsi. Kerana satu hubungan. Saya cakap hubungan. Satu kepada banyak. Cara tulis tu. Okay, cara tulis tu mesti betul. Kalau setakat dia fungsi saja, dapat markah. Fungsi kerana hubungan apa. Bukan fungsi kerana hubungan apa. Okay. Nombor 2. Kalau graf nak tahu dia fungsi atau bukan, kita pakai ujian garis mencancang. Berikan alasan. Okay. Ujian garis mencancang. Macam ni. Kan? So, ini adalah fungsi kerana menggunakan ujian garis mencancang, ia memotong pada satu titik sahaja. Ayat macam ni kelengkap. Mesti ada ujian garis mencancang memotong pada satu titik sahaja. Okey. Kalau nak dia tanya ada fungsi songsang atau tidak, dia bukan tanya ni fungsi songsang ke tak, ada ke tak. So kita pakai ujian garis mengufuk. Ujian garis mengufuk yang ini. So ada ke tak? Mempunyai fungsi berikutnya mempunyai fungsi songsang kerana menggunakan ujian garis mengufuk. Apa saya teruk sangat ni? Mengufuk, ia memotong pada satu titik
Ayat ni kena ada. Ujian apa awak pakai? Potong ke tak potong? Dia cakap dalam kelas itu. Kalau tahu fungsi ke tak, ujian garis mencancang. Nak tahu dia ada songsang ke tak, ujian garis mengufu. Okay, dapat tak? Guys, dapat tak? Dapat ke nampak? Dapat ke tak? Cikgu tanya. Dapat. Dapat. Kena hati-hati. Ujian garis mengufuk dengan ujian garis mencancang. Mencancang, fungsi. Mengufuk, ada songsang ke tak? Ada songsang atau tidak? Bukan fungsi songsang. Ada songsang atau tidak? Okay. Kalau yang ni, lakar. Kan cikgu dah pesan kat kelas tu. Lakar first mesti ada garisan Y sama dengan X ni. Ni mesti ada. Okay, garisan Y sama dengan X. Okay, lepas tu, kan dia pantulan pada garis tersebut. Okay, jawapan dia. Tu, tak ada bagi titik. So, mesti tulis balik. 8. Ha. That's how you answer the question lah. Okay. Senang tak ni? Senang je kan? Saya cakap buku modul punya soalan ni. Kalau nak lukis, lakar, sorry. Kalau lakar yang first mesti ada garis Y sama dengan X. Yang kedua, titik. Titik pantulan tu. Kalau 48 jadi 84. 37 jadi 73. Ha, macam tu. So, dapat 2 markah dekat situ. Okay. Soalan. Okay, so far nombor 1 okay. Senang saja kan? Kan? Ada soalan tak nombor 1? Tak ada. Ada. Tak ada. Ada ke tak ada? Lagi saya soalan tak nombor 1? Tidur dah is. Okay, next, nombor 2. Benda tu kena tahu tau, tu teknik nombor 2 pula. Nombor 3, betul tak nombor 3? Nombor 2 tadi lah kan? Dah. Okay, cari nilai yang memetakan kepada diri sendiri. Okay, yo, fx sama dengan x. Apa fx kita? Fx tolak 7. 4x tolak 7 sama dengan x. So, dapat 3x sama dengan 7. Maka x sama dengan 7 per 3. Markah yang pertama, markah yang kedua. Memetakan kepada diri dia sendiri. Fx sama dengan x. Okey, dapat? Dapat ke hidup? Dapat. Alisha je dapat, orang lain tak dapat. Okey. So next ni. Ini senang je. P. F. G tambah 3 sama dengan 1 per 6 G 4. Okay, so buat satu-satu. Saya tekan ni. Ini adalah objek. Ni objek. Okay, so K tambah 3 tu objek. Masukkan dalam F. Jadi 4. Okay, K tambah 3 tolak 7. Sama dengan 1 per 6 G4. Mana G ni? Function G. Masukkan objek 4 tu dekat X. 6 per 3 tolak 4. Satu markah kat sini. Okay. Baru kita selesaikan. Jadi 4K tambah 12 7 sama dengan, ni boleh potong kan? Tak potong. So jadi 1, 3 tolak 4. 1 bagi negatif 1 jadi negatif 1. Okay. So dapat 4.
K tambah 5 sama dengan negatif. So 4K sama dengan negatif 6. Okay, sama tepi ni. K sama dengan negatif 6 per 4. Maka K sama dengan negatif 3 per 2. Apa 3 markah? 1, 2, lagi satu mana? Sini ke saja. 3 markah. Cara macam mana kita nak jawab soalan tersebut? Okay, dapat tak? Boleh tak? Boleh ke tidak? Boleh. Okay. Nampak tak banyak algebra. So bila awak tak power algebra, dia pakai benda-benda macam ni lah. Okay, dah settle? Settle? Okay. Nombor 4. Fungsi diskret atau selancar. Apa maksud diskret? Apa maksud selancar? Diskret boleh dibilang atau dihitung. Kalau selancar, dia kena ukur. Contoh, tinggi, berat. Tinggi kena pakai pembaris kan? Kalau berat kena pakai penimbang. Kalau diskret, kita hitung. Ada berapa orang? Ada berapa banyak buku? Okay. So bilangan doktor perempuan, diskret ke selancar? Lais. Diskret ke selancar? Diskret. Kenapa? Sebab boleh dibilang. Good. So, diskret, fungsi diskret, berat. Boleh dibilang. Ni soal SPM tau. 2024 saja. Tu je jawapan dia. Diskret boleh dibilang, boleh dihitung, countable. Kalau selancar, boleh diukur. Can be measured. Biarlah kita salah sekarang, tapi nanti kita progressing. Okay? Nampak? Cikgu nak dapat progress. Cikgu tak kisah pun dapat power markah apa pun. Yang penting nanti akan datang you are progressing. Ada nampak peningkatan. Maths ni memang tough lah. Ya, agak lah. Tapi kita, macam mana kita tu nak berusaha. Okay, so ni satu sedang sahaja. 3 itu adalah objek. F ke bukan dalam fungsi dia. 2 tambah 5 dapat 8. Okay. Nilai-nilai K keadaan ini. Okay. Nampak tak ada inverse. Maka kita kena inverse dulu. So let Y sama dengan X tambah 5. Jadikan X sebagai perkara rumus. So kita pindahkan 5 tu. Y tolak Y sama dengan X. Maka F inverse X sama dengan X tolak 5. Ini satu markah. Ingat tak 3 step pun? Okay. Lepas tu, kita 2. K ni apa? K ni adalah dia punya objek. So, F inverse, which is this one. Gantikan K kat dalam tu. K tolak 5 sama dengan F3. Jadi awak dapat berapa kan soalan pertama kan? Dapat 8. Tulislah 8. Okay, selesaikan. 2K tolak 10 sama dengan 8. Okay, 2K sama dengan 18. K sama dengan 9. Susah ke? Okay, juga tanya sekali. Susah tak? Apa pendapat awak? Tak ada microphone tulis dekat chat. Susah ke soalan ini sampai yang kita dah bincang?
Susah ke tak? Susah Jawab je. fikir. Susah sedikit Lais. Susah, Nuri susah. Lah, ya ke susah? Okay. Kalau cikgu nak cadangkan channel Cikgu Hasan, cikgu bagi link. Tu antara yang okey lah dekat YouTube Cikgu Hasan. Kalau awak nak cari tuition, tolong cari cikgu sekolah. Jangan cari apa tu, budak master ke mana ke buat private tuition, tak payah. Nak cari cikgu sekolah. Ataupun you nak join MC Plus boleh, tak ada masalah. Tapi apa yang cikgu kata, kat mana langkah-langkah tu kena ikut. Banyakkan latihan. Sekarang ni banyakkan latihan je. Satu hari kena buat satu muka surat. Cikgu masa form 5, masuk je hari pertama form 5 tu, cikgu doa dah kat bawah. Cikgu nak pergi study kat UC. Lepas tu, setiap hari cikgu bangun kat asrama ni. Lepas tu, cikgu bangun, satu hari cikgu buat satu muka surat. Ini buat fizik, esok buat kimia. Itulah buat bio, maths. Kita tu, kita kena sendiri. Apa kita buat nak ni. Awak, macam cikgu pun kat sekolah, ada study group. Petang-petang habis sekolah, cikgu ajar maths dengan maths. Esok tu kawan cikgu ajar kimia. Orang ni ajar fizik. Daripada sekarang, jangan tunggu nanti form 5 baru nak buat. So sekarang ni, siapa yang dekat ni? Nuri boleh dah ni. Nuri boleh tolong kawan-kawan. Nuri makan tak okey kan? Sama-sama. Jangan tunggu form 5. Awak form 5 memang awak lambat. Tu je. Kan, cikgu tak ada nak maki-maki awak kata awak buat sikit ke apa, tak. It's okay. Tapi yang penting you progress. You buat. Jangan tak buat langsung. Okay. Soalan nombor 5. Okay. Indeks harga peratus. So this is pemberat. Kita kena ada kemahiran menganalisis soalan. Okay, pemberat. Bila you buat banyak soalan, you akan nampak apa saja punya ni Asyik nak betulkan ni. Bila you banyak buat soalan, you nampak the pattern. Maths is about pattern. Soalan maths ke pattern. Okay, cikgu dah bagi link soalan percubaan tu. Masuk join channel tu. So nanti tengok soalan kau. Kaya cukup. Buat kerja cukup. Jangan ni. Okay, awak nanti naik sekolah dah nak exam dah. Cari nilai X, Y dan Z. Okay, indeks harga tahun 2023 berasaskan 20. Okay, so kita cari Z dulu. So Z RM3.90 per 3 darab 100 sama dengan Z. You tulis salah daripada apa yang cikgu nak, memang tak dapat markah. So Z sama dengan 130. Betul tak jawapan dia? Kan? Siapa yang betul? Betul tak? 130. Betul kan? Sorry, betul kan soalan ni? Betul. Okay, good. Cikgu terlupa dia punya jawapan. Okay. So next kita tengok Y. Y adalah 23. So Y dekat atas. So Y per RM3.6 darab 100 sama dengan 100 indeks harga dia. Okay, so Y sama dengan RM4 kot. Betul tak jawapan dia? Guys? RM4.50. RM4? 50 sen. RM4.50. Ini duit ni. Letaklah sikit. RM RM4.50. Okay. X pula. X kat bawah. So RM2.80 per X darab 100 sama dengan 140. Ingat, cara tulis tu penting. Okay, salah. So X sama dengan RM2 tak? Betul tak RM2 jawapan dia? Betul Aisyah? RM RM2. Okay, you betul mana-mana 3 ni antara ni, ini atau ini, you dapat 1 markah. Atau okay, jawapan markah dia 4 kan? So ini 1 markah, 1 markah, 1 markah. Okay. Kalau you tulis selain daripada cikgu bagi kat atas tu, habis. Gitu je. Okay.
kita nak cara kita tulis betul. Apa cikgu kata macam ni tulis, macam ni tulis. Okay, di peringkat SBM, begitulah cara menulis dia. Apa yang cikgu cakap itu adalah cara menulis di peringkat SBM, cara kita marking di peringkat SBM. Cikgu mark exactly macam mana SBM marking. Kurang tak lebih. Dengan kelas form 5 lagi cikgu strict. Cikgu tak nak kehilangan markah. Benda-benda simple. Maths bukan, kita tak ada markah kesian, tak ada markah 0.5 ke, tak ada. What you tulis, you betul, you salah, you salah. That's why, apa yang cikgu cakap, cara nak tulis macam mana, you follow sahaja. Okay? You nak dapat A, nak dapat A plus, you must follow cikgu cakap apa. You tulis selain daripada cikgu cakap, lah. Alright? So, B, indeks perubahan. Okay, membuat sebiji kek. Bila cakap sebiji kek, is about the whole thing. 2023 buat asaskan 2020. Seterusnya cari kos. Okay, so bahan ini adalah indeks harga darab dengan peratus. So, 100 itu darab 50 tambah 125 darab 15 tambah 140 darab 20 tambah 125 darab 15 per pemberat 50 tambah 15 tambah 20 tambah 15. Okay. So ada berapa tak jawapan dekat sini, kita ingat. Waktu jawapan dia berapa? 135, betul tak? Siapa yang betul? Ramai yang dapat markah banyak ni kat sini. Berapa jawapan? Apa jawapan? Siapa betul kat sini? Bagi jawapan kat cikgu. Nurin. Siapa? Apa jawapan? 13050. Betul ke? Cikgu nak ni. Jawapan terus. Jawapan semua sekali. 13045 Indeks perubahan dia. 13045, betul tak? Okey. So kat sini pun satu lagi. Apa per apa? Kat situ ada markah. Okey. C. Belum. Kos pembuatan sebiji kek tahun 2023. Kos dia adalah RM2. 20 sen. 20 sen. RM30 pada tahun 2022. So, tak tahu harga 2023. Kurkan dengan harga 2022. Bawa tadi 32. Darab 100. Sama dengan indeks perubahan dia. Sebab kita tengah cakap pasal kek. So, kek indeks perubahan lah. So, berapa ni jawapan dia? RM46.17 ke? Tolong check kat cikgu siapa betul. 40 something, betul tak? Harga dia. Siapa yang betul? RM41.76. Yes. So, markah. Ni. Kan? Ni. Okay. Next. Indeks harga bagi mentega. Mentega, cakap mentega. Pada tahun 2022 berasaskan 2020. Jika indeks harga 2023 berasaskan 2020 dan 145. Okay. So kita tengok mentega. 125. 2023 berasaskan 2022. Okay. So ni ingat 3 tahun ada kotak. Si kita buat kotak. Apa tadi? 2020, 22, 23. 20, 22, 23. Okay. So ni tak 100. 100. Jadi 2023 berasaskan 22 adalah 125. 125. Lepas tu ni 23
berasaskan 20-20 adalah 140. Masukkan. Awak nak buat BB tu pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, nak 20-20 berasas 2022 berasaskan 20-20. So dia nak yang ni. So your square is here. Okey, banyak cikgu pejam mata je ni Okey, so X per 100 sama dengan 145 per 125. Dekat sini ni tak dapat makan lagi sebenarnya. Makannya adalah dekat sini. X sama dengan 145 per 125 darab 100. Kat sini baru dapat markah sebenarnya. Okey, jangan lupa next time kita cari X tu sama dengan apa darab apa. Apa per apa darab apa. So jawapan dia X sama dengan berapa? Tolong siapa yang betul? Apa jawapan dia? Tolong kira jap. Apa jawapan? Apa jawapan? Apa jawapan? 116. Baguslah Nuri. Tak sia-sia dia nangis. Okey, 116. Indeks harga mentega tersebut. 3 tahun nak buat 3 tahun kita akan buat ni. Benda ni. Buat table. Okey. Settle? Boleh? Boleh? Boleh or not? Okay, Farisha kata boleh. Farisha je boleh. Orang lain tak boleh. Okay, next. Soalan ini last one. Okay. Menyusut. Tak berubah. Monokok is naik kan. Ni adalah pemberat. You have to label all this lah macam ni. Okay, harga bentang bahan A ialah RM99. Cari harga sepadan pada tahun 2013. Ini kan bahan A. Bahan A. 2013. Apa kat atas? 2016. So 2016 RM99. So 99 buatkan dengan X darab 100 sama dengan indeks harganya adalah 120. Kira berapa nilai X? Tolong kita ingat apa jawapan? Betul ke? Salah ni. Memandai je koma. Berapa harga? Jawapan? Jawapan. Sorry anak cikgu Snow. Jawapan. Berapa Nurin? RM82.50. Okay, thank you. Okay. Next. Indeks harga bagi kesemua empat berasaskan tahun 2013. 2019 berasaskan 2013. Okay, semua Nak sebut indeks harga bagi semua. Okay, so tengok bahan A dulu. Untuk A dia menyusut. Menyusut tu kurang 5%, dia akan jadi 95 lah kan. Okay, 95 per 100 darab 120. Tolong kira berapa dapat? 100 berapa? Berapa jawapan? Berapa jawapan? Berapa jawapan? Berapa jawapan? 114. Yang ni tak berubah. So 110 lah. C menokok bertambah 110 per 100 darab 150. Jawapan?
Jawapan 165. 1D. 1D. Indeks harga bagi D menokok 20%, so 120 per 100 darab 120. Okey, kira dapat berapa D? 132. 132. Okey, terima kasih. 4 betul, 3 markah. 3 betul, 2 markah. 2 betul, 1 markah. Yang jawapan itu. This one. Okay. Alright, next. Hitung indeks kubahan biskut. Cakap pasal biskut. Biskut is the whole thing. Pak Bang letak untuk biskut. The whole thing. 2019 berasaskan 2013. Okay, so untuk soalan C1, 120. 120 darab berapa? 120 juga. 2019, sorry. 2019. Berasaskan 2013. So yang ni lah yang kita dapat tadi. 114 tambah 110 darab 60 tambah 165 darab. Ya? Dan D tu 144. Saya tu buat 110 dia saya dah dapat. Yang D 100 apa? 144 jawapan dia. 144. Okey, terima kasih Lais. 144. Okey. Tambah 144. Okey. Itu berapa sudah dia? Berapa sudah itu? Berapa sudut untuk di? 100. 100. Kan? Okey, tolak dengan 100. Per 120 tambah 60 tambah 80 tambah 100. Kira? Berapa dapat? Kira berapa jawapan? Berapa jawapan? Kira. Berapa? Berapa? Dah dapat? Awak carilah berapa nanti. Okey, bila ada perkataan seterusnya, kena pakai daripada ke atas. Cari kos penghasilan biskut pada tahun 2013 jika kos yang sepadan adalah diusulnya ialah RM425. 425 per dengan 2013 punya harga, which is kita tak tahu, darab 100 sama dengan indeks kubahan kita dapat tadi. Yang kat sini ni. Sama dengan berapa? Kira berapa nilai dia? Nilai barulah jawapan dia. So basically is the same thing apa yang awak buat. Macam tu. Boleh? Dapat tak? Dapat tak? Yang kuning tu warna apa? Warna apa? Yang kuning tu berapa dapat awak dapat? Ada siapa kira tak berapa awak dapat yang kuning tu? 133. 133. Ini kat sini 133. So nilai X tu must be lesser than 125. Kira berapa dapat nilai X tu? Berapa nilai X? Dapat tak nilai X berapa?
Tengah kira ke? 3.19. Okey, cuba kira balik markah awak. Ada tak cikgu tersalah kira? Kat mana cikgu terskip ke? Tengok balik. Cikgu tak rasa nak sambung sebab dah dekat 7.30 dah. Lama-lama pun dah tengok pun. Okay, nanti kita akan sambung untuk fungsi perubahan. Awak dah tengok dah kan untuk tengah tahun ni apa. Okay, so nanti kita terima kasih untuk pagi ni untuk mereka yang masuk. Okay, bukan senang nak mengawal. Start early.